Kenapa suami isteri batal wuduk kalau bersentuhan? Dia agama ni dia nas. Ijtihadnya kemudian. Sebab tu kita tengok di masjid-masjid Kelantan, Terengganu mana pun dia ada tulis hukum Islam itu 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran Allah, hadis Rasulullah paling tinggi. Ni ulama ni manusia, ijma' dan qiyas. Faham? Apa-apa Quran hadis dulu. Tengok kitab besar-besar. Imam Syafi'i karang kitab Mukhtasar Muzani. Semua bab ayat Quran dulu. Nombor 2 hadis Nabi. Nombor 3 asal sahabat. Nombor 4 pandangan ashab kami. Nah, jadi mari mana Imam Syafi'i kata kalau sentuh laki bini batal dalam Quran. Aula mastumun nisa, atau kamu sentuh akan perempuan. Yang sebenarnya 4 mazhab batal sentuh perempuan. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Cuma mazhab Syafi'i batal ni mutlaqan, tak kait dengan syahwat. Dalam mazhab lain, sentuh yang ada perasaan batal. Sentuh gitu saja tak ada perasaan tidak batal. Faham? Dalam mazhab Syafi'i, sentuh yang ada perasaan atau tidak ada rasa batal juga. Jadi 4 mazhab sentuh perempuan batal wuduk. Faham? Cuma 3 mazhab dengan qaid. Okey? Cuma dalil. Yang tanya, apa sentuh bini batal wuduk? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, aula mastumun nisa. Allah firman dalam Quran, batal wuduk, kamu kena pergi ambil wuduk kalau sentuh perempuan. Bila dia hailin baina aldui, antara anggota dengan anggota tidak ada hail, tidak ada berlapis. Batal. Okey? Imam Syafi'i kata batal, kita ikutlah. Betul tak? Bukan Haji Fa'i. Haji Fa'i yang jual beras masih putih. Bukan tu. Imam Syafi'i. Faham?